Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam IPG Peneraju Kecemerlangan Pendidikan Guru Bertaraf Dunia dan salam pintar kadar air. Hari ini saya Nordia Yani binti Usmadi dan ahli kumpulan saya iaitu Nur Alisana Suha binti Zakri, Nur Ariza binti Aziz Khan dan juga Hana Humaira binti Muhammad Zamli akan membentangkan berkaitan dengan satu kes iaitu halangan literasi murid. Jadi berdasarkan situasi ini, terdapat seorang murid tahun 2 yang bernama Ali dapat dikenal pasti masih belum mahir dalam membaca dengan lancar. Selain itu, murid ini sering keliru dengan huruf dan juga kurang memberi tumpuan dalam proses pengajaran dan juga pembelajaran dalam kelas. Jadi berdasarkan situasi ini, terdapat 3 jenis halangan yang dapat dikenal pasti. Pertama, halangan daripada murid itu sendiri. Ali masih belum menguasai kemahiran asas membaca seperti mengenal huruf dan juga bunyi. Kedua, halangan daripada guru. Ini mungkin disebabkan oleh kaedah pengajaran yang kurang sesuai dengan tahap penguasaan murid seperti Ali yang masih lemah dalam membaca. Yang ketiga, halangan daripada ibu bapa. Kekurangan sokongan dan latihan di rumah juga boleh menjejaskan perkembangan kemahiran membaca murid. Jadi kesimpulannya bagi kes ini, halangan dalam kes ini melibatkan 3 pihak utama iaitu murid, guru dan juga ibu bapa. Baiklah, seterusnya saya akan menghuraikan punca masalah yang dihadapi oleh Ali. Punca utama ialah Ali tidak menguasai kemahiran asas fonik dengan baik. Ini menyebabkan dia keliru dalam mengenal huruf dan bunyi, seterusnya menyukarkan proses membaca. Selain itu, apabila murid tidak memahami apa yang diajar, mereka akan cenderung untuk hilang fokus dalam kelas. Ini mungkin menjadi sebab Ali kurang memberi perhatian semasa pembelajaran berlangsung. Seterusnya, kaedah pengajaran yang digunakan mungkin tidak bersesuaian dengan tahap murid. Jika pengajaran terlalu tajuk atau kurang menarik, murid akan sukar untuk mengikuti pelajaran. Akhir sekali, kekurangan latihan di rumah juga menjadi faktor yang penting. Tanpa pengulangan yang konsisten, kemahiran membaca sukar untuk dikuasai dengan baik. Secara keseluruhannya, punca masalah ini berpunca daripada kelemahan asas membaca, kurang tumpuan serta kurangnya sokongan di rumah. Seterusnya, saya akan membentangkan cadangan intervensi bagi membantu Ali. Intervensi yang pertama ialah penggunaan kaedah fonik secara sistematik. Guru boleh menggunakan bahan bantu mengajar seperti kad imbas, carta huruf dan aktiviti suku kata bagi membantu murid mengenal bunyi huruf dengan lebih jelas. Intervensi yang kedua ialah menjalankan sesi bimbingan secara individu atau dalam kumpulan kecil. Melalui pendekatan ini, guru dapat memberi perhatian khusus kepada murid yang lemah seperti Ali. Intervensi yang ketiga ialah melibatkan ibu bapa. Dalam proses pembelajaran, guru boleh menyediakan bahan bacaan mudah serta panduan kepada ibu bapa untuk membantu anak mereka supaya membaca di rumah. Sebagai contoh, ibu bapa boleh meluangkan masa 10 hingga 15 minit setiap hari untuk membaca bersama anak-anak mereka. Melalui intervensi ini, diharapkan kemahiran Ali dapat dipertingkatkan secara berperingkat. Baiklah, seterusnya saya akan membuat sedikit penerangan secara ringkas tentang bagaimana intervensi ini dapat dilaksanakan, serta saya juga akan membuat sedikit kesimpulan secara ringkas berkaitan dengan keseluruhan perbincangan kami. Jika kita lihat dalam situasi yang sebenar, iaitu situasi di dalam kelas, guru-guru boleh menjalankan aktiviti seperti aktiviti fonik, iaitu
menyebut bunyi huruf secara berulang-ulang bersama-sama dengan murid-murid. Seterusnya, guru juga boleh menggunakan kad imbas sebagai bahan untuk bantu mengajar. Hal ini adalah bagi membantu murid mengenal pasti huruf dengan lebih mudah dan lebih menarik. Dan akhir sekali, guru juga boleh menjalankan aktiviti membina perkataan atau menyusun suku kata. Hal ini membantu untuk meningkatkan pelibatan murid dalam aktiviti pembelajaran di dalam kelas. Seterusnya, jika kita berbalik semula kepada kes yang kita bincangkan seperti tadi, iaitu di mana jika kita mempunyai murid seperti Ali, kita atau guru-guru boleh menyediakan sesi bimbingan khas kepada Ali. Hal ini adalah bagi supaya Ali dapat diberikan tumpuan yang lebih atau penuh, dan guru hanya boleh memberikan fokus kepada kelemahan Ali sahaja. Hal ini bermaksud Ali dapat meningkatkan kemahirannya kerana guru hanya memfokuskan kepada kelemahannya sahaja dan tidak teralih tumpuan kepada pelajar yang lain. Baiklah, sebagai kesimpulan, masalah yang dihadapi Ali ini melibatkan pelbagai faktor serta memerlukan kerjasama daripada semua pihak. Jadi, dengan adanya bimbingan yang betul serta sokongan yang berterusan, kemahiran dalam diri Ali mungkin dapat dipertingkatkan dengan lebih berkesan. Jadi, itu sahaja sesi pembentangan serta penjelasan berkaitan dengan kes ini daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.